Baru-baru ini, nama Alif Aziz sekali lagi jadi perhatian ramai. Tapi kali ini dalam suasana yang agak berbeza. Dia buat persembahan di majlis perkahwinan adiknya sendiri, Ain Aziz. Dalam video yang tular di Threads, Alif dilihat menyanyikan lagu Terima Kasih Cinta, lagu yang memang penuh emosi dan cukup sinonim dengan Afgan. Bayangkan suasana majlis tu, hari bahagia, suasana penuh cinta dan suara Alif yang membawa lagu tu dengan perasaan. Tapi seperti biasa, bila sesuatu jadi perhatian akan ada dua sisi reaksi. Ada yang tersentuh, tapi ada juga yang kurang senang. Sampai ada individu yang tinggalkan komen agak pedas, mempersoalkan kenapa Alif menyanyi di majlis tersebut. Komen tu kemudian tarik perhatian ramai dan seperti yang dijangka, warganet lain mula bersuara. Ramai yang rasa komen itu melampau, tak sepatutnya disuarakan dalam momen yang sepatutnya bahagia. Dalam masa yang sama, ramai juga tampil mempertahankan Alif. Bagi mereka, itu majlis keluarga dia sendiri. Dan sebagai abang, mungkin itu cara dia rayakan hari penting adiknya. Kadang-kadang, dalam dunia media sosial, satu video pendek boleh bawa 1000 persepsi. Ada yang melihat dengan hati, ada juga yang melihat dengan emosi. Persoalannya, dalam situasi macam ini, kita patut menilai atau sekadar menghormati momen orang lain. Apa pendapat korang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.